tu orang punya online. So insyaAllah kita usahakan. So aku tak mau cakap banyak pada hari ni. Kita layan bunyi saja. But on the occasional time tu aku akan sembang juga goreng-goreng sikit lebih kurang. Lagipun 12 km dia tulis kata nak naik. So 12 km kenderaan layan kita 12 km kita taklah jauh sangat kot. So sekarang ni aku tengah duduk set aku punya mic duduk dekat dalam helmet. Tengok, duduk dekat dalam helmet. Lepas tu kita set kita punya chest rig. Bukan chest rig lah dia panggil neck. Neck mount. Dia panggil neck mount. Ada orang hiking, syok nak hiking. Kalau boleh hiking balik, syok mana. Aku rasa aku tak boleh duduk rapat sangat dengan kereta tu lah. Kita duduk jauh sikit boleh. Kita jarakkan kita punya jarak. Tapi kereta tu dia lambat tau. Sat lagi bila lepas pada ni lagi teruk duduk dah punya konang. I guess kena layan je lah kot. Dan kena berhati-hati. Kereta ni mereka kalau mereka nak break, mereka memang break lah. Lemak. Van pun ada hari ni. Hari ni cuti kot. Mana lah orang ramai. Aku rasa aku tak boleh laju sangat lah hari ni. Aku kena potong kereta ni. Potong harta ni jom. Mana tahu mana yang nak potong. Balik gunung orang tak boleh. Mana boleh potong. Bengong. Dia aku duduk dengan kelajuan ni dah sampai petang. Mercedes. Apa dia? Siapa dia orang sebut Mercedes? Mercedes. Desa Okok. Mana boleh desa Okok dekat tempat-tempat yang indah begini? Hari yang terang. Dah bawa apa dia ni bau getah. Bau getah terbakar. Kereta yang duk turun tu kot daripada bakar getah. Agaknya lah. Agaknya lah kita pun. Aku harap mic aku hari ni berfunction okey. Bunyi angin tak ada. Well, tak ingat lah kita tak ada. Minimize. Dalam masa yang sama. Bunyi enjin. Bunyi enjin yang paling penting dah. Kita nak bagi bunyi enjin dengar. Turun kedua weh. Aku tak mau ikut dia ni lah. Apa kata kalau kita biar ada kopi dulu boleh? Boleh ke kan? Option ke kan?
is also an option. Kita pakai duduk ya tepi tu kan. Okay, that is also an option. Mari kita duduk tepi dulu. Kita pergi depan jalan dulu. Bosan lah. It is also so the bosan. So kita duduk dulu Ustaz. Cut dekat sini. Bosannya kalau cut. Alright. Okay, jom kita try balik. Nak? Jom. Let's go. Ada monkey. Monkey. It's so the monkey. Tu dia punya jalan. Ada betul tak ada van. Tak ada van ni memang kita kena bagi pit dulu. Geng-geng ni laju je. Memang motor aku boleh ligan apa ni? Atas ni lah highway memang dah highway memang dah sebenarnya mereka pun berhati-hati. Bosan. Boleh hiking untuk orang-orang gua. Syok lah boleh hiking Gunung Jerai. Boleh hiking Gunung Jerai kira syok lah. Rasa bosan lagi balik lah. Kebosanan tu kembali. Bagi kita jalan pelan-pelan dekat sini Ustaz. Bagi dia lepas dulu pula. Bosan lah nak ingin ikut mereka. Jenuh ke bawa slow pun tak kalah. Bahu ya nak cadang nak bagi tunjuk ke kuatan PG1 ni. Dan bawa slow naik tu rasanya boleh naik, cuma boleh naik dengan penuh kecemerlangan ataupun tidak ialah. Okey, kami lagi cek nanti. Barulah kita boleh nak penuh sikit.
7 kilo. Dia punya naik dia macam ni punya naik kata kalau dah rasa sejuk dah. Dah mula dah rasa sejuk dah. Agak ni kita dah mula masuk dalam kawasan-kawasan awan ke apa-apa ke kot. Syak. Bukan hunting. Ayak turun daripada tepi yang ni yang syok ni. Bila dia ada ayak turun daripada tepi yang syok ni, ada rasa macam duduk dekat Jurassic Park. Cik kira kita makin berjaya meligan ke cik? Berjaya ligan kereta dua hitam tadi tu, dua biji tu.
mungkin kita kena slow balik kan. Slow? Nak pergi slow tu mana lagi? Memang tani ya lah. Okey lah, kita duduk pelan-pelan sikit. Kita pergi, kita bagi van belakang pun apa dah dulu. Alah bosannya. Aku sepatutnya kena main pada hari cuti. Lain kali kita main try sekali lagi nak. Kita try sekali lagi pada hari kerja yang orang tak naik. Siapa pun tak naik. Harap kita naik. Kita naik pelan-pelan, relax. Agak-agak nak pusing 2 kali 3 kali pun boleh. Oh, aku ingat aku nak buat sekali. Aku nak ambil cuti 1 hari. Kita main waktu cuti kerja, annual leave. Oh, pemandangan. Saya jangan beri turun lagi. Kita tangkap ramak sekali lagi kat pemandangan ni. Punya indah. Tengok semua orang dah sampai dah kat sini dah. Pakai jam dia lah. Hari ni cerah kita boleh berhenti tangkap ramak ni 2-3 kali lagi ni. Sampai dah. Loh, rasa macam jauh pergi. Tahu yang apa, Arif, Aswan and Burn and siapa seorang lagi tahu main camping tu kan punya shock. Camping will always be shock. Dia dua pun jenuh kebanyakan lah. Monkey.
Tak dulu teringat dekat Bern lah pula. Teringat dekat Bern, dekat Harim, dekat kawan-kawan Panasonic. Kena sebut kah nama company yang dulunya dulu main hiking buat dia orang Gemini. Syok no. Kesian no kamu berhenti. Melihat jangan buat statement nasi jagung. Sekali dia boleh jam dah kat sini. Mana kita pergi? Kita pergi. Hello, apa? Apa jadi? Semua pekat-pekat berhenti. Oh, dah nak sampai atas dah. Tapi jam. Ya Allah, cuti-cuti sekolah. Beginilah nasibku. Mengapa kamu? Boleh kan ini dalam YouTube? Kata orang putih, cayuk. Punya orang ramai. Dia orang punya ramai. Macam mana nak jalan macam ni? Jadi teratur sajalah aku punya video kenangan. Kata aku pernah agak ragah dengan PJ1 aku ataupun nama dia Cik Puan. Dan kepada sesiapa yang rindu nak cilok, sila cepatkan video kali 2. Ada juga video di sini, video asal dia kau nak tengok. Anyway, kita usaha lagi, kita cerita lagi nanti bila-bila kita pergi mana-mana lagi. Dan siapa-siapa yang berminat, mainlah tengok lagi. Kita usaha bagi seronok kawan-kawan nak share sama. Ada apa-apa kawan-kawan nak komen. Assalamualaikum.